So memandangkan cuaca hari ni panas dan tak hujan sebab 2-3 hari lepas hujan, aku tak dapatlah jogging, nak buat easy run. So petang ni dapatlah aku buat easy run. Yes. So aku nak isi air dululah. Ni air yang selalu aku minum lah, Houseboom. Ketika aku nak buat easy run. Tengoklah berapa km kita boleh dapat petang ni. Tapi bukan ni aku nak promote. Aku nak promote korang ialah botol air ni. Botol air ni senang gila. Dia lembek satu. So kalau kau nak minum tu, kau just gigit je lah. Tak payahlah sedut-sedut. Oh lama nampak. Ngam-ngam lah untuk satu tin ni, botol air ni. Sebab apa, aku memang suka, aku tak suka bawa botol air yang besar-besar, gedabak tu. Ni je senang. Just kau tarik, kau buka depan ni, tu kau tarik depan ni, kau gigit, kau minum. Aku isi air dulu, lepas tu baru aku siap-siap lah. So, gerak dulu lah. Mana korang nak dapatkan botol air ni? Tekan beg kuning sekarang.